Lelaki kumpul kepala manusia. Pernah tak korang terfikir, apa yang sanggup kita buat demi kuasa? Apa yang sanggup kita korbankan demi cinta? Dan sanggup tak kita ubah takdir hidup kita kalau ada peluang? Bunyi macam soalan drama kan? Tapi dekat Delta Mekong, Vietnam, soalan ni bukan sekadar teori. Ia jadi kenyataan, pilihan sebenar, jenayah sebenar. Dan jawapan orang kat sana jauh lebih gelap daripada apa yang kita boleh bayangkan. Kisah kali ni tentang ketakutan, kepercayaan karut dan seorang lelaki yang berjaya buat satu kampung percaya yang dia bukan manusia biasa. Dia adalah bomoh, kononnya boleh sembuhkan penyakit, buat orang jatuh cinta, dan yang paling gila, dia kata badan dia kebal peluru. Inilah kisah Haitung, bomoh Macom Kennel. Cerita ni mula dengan satu jeritan yang tak pernah keluar. Akhir Mei 2000, seorang wanita kampung bernama Yu Tio tengah jaga itik dan angsa dekat tanah berlumpur. Musim banjir masa tu. Seluruh Dong Tak Moi macam lautan luas. Tinggal beberapa tumpuk tanah je yang tak tenggelam. Dekat salah satu tanah tu, Yu Tio tolak pendayung ke tanah sebab nak garu. Tapi pelik, tanah tu terlalu lembik. Dia tolak lagi, dan kali ni pendayung kena benda keras. Bukan akar, bukan batu. Dia sesuatu benda yang lain. Rasa pelik tu buat dia tunduk dan guna tangan untuk korek tanah tu. Dan masa itulah dia terkaku. Dia nampak ada mulut manusia, masih sempurna bentuknya, ternganga macam menjerit dalam senyap.